Ha. Ketika ini di Jabatan Forensik Hospital Raja Permaisuri Bainun Ipoh sedang dilakukan postmortem atau bedah siasat ke atas 13 daripada 15 kesemua mangsa yang maut dalam kemalangan pagi tadi. Proses bedah siasat sudah bermula awal pagi tadi dan dijangka selesai mungkin lewat petang atau malam. Buat masa ini keluarga mangsa yang meninggal dunia sudah berada di Jabatan Forensik. Manakala yang cedera, ahli keluarga mereka di 3 buah hospital. Antaranya di Hospital Ipoh ada 2 mangsa, yang ini 2 di zon merah. Di Hospital Baling 4 mangsa yang cedera, manakala selebihnya di Hospital Agrik. Dalam kejadian semalam, bas tu membawa 42 pelajar. Entah tadi ada seorang yang sudah dibenarkan keluar dari Hospital Agrik dan beliau telah berkongsi lah mengenai detik-detik kemalangan awal pagi tadi. Bagi mangsa yang kritikal, setakat ini 2 mangsa di zon merah di Hospital Ipoh. Manakala yang 4 lagi di mangsa di Hospital Baling difahamkan dalam keadaan stabil. Dan begitu juga mangsa yang dirawat di Hospital Greek. Untuk bagi mangsa yang dirawat di Hospital Ipoh, pada tengah hari tadi beberapa orang kenamaan telah menziarahi mereka lah. Antaranya Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Zamri Abdul Kadir, Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq, Menteri Besar Perak Datuk Seri Syarani Muhammad, dan dijangka petang ini Raja Permaisuri Perak Tuanku Zara Salim dijangka berangkat untuk menziarah mungkin ahli keluarga mangsa yang cedera dan keluarga mangsa-mangsa yang maut yang sedang menjalani postmortem. Semasa sidang akhbar Datuk Seri Zamri tadi, lebih kepada perkembangan terkini lah mengenai usaha-usaha untuk menguruskan jenazah, pengantaran jenazah dan bantuan termasuk dari segi keuangan untuk mangsa-mangsa yang terlibat lah. Dan dalam sidang akhbar itu juga Datuk Seri meminta supaya orang ramai tidaklah membuat sebarang spekulasi mengenai punca kemalangan, biar pihak berkuasa yang melakukan siasatan dan menentukan apakah punca sebenar kemalangan. Setakat ini tiada waktu tertentu lah yang ditetapkan. Cuma proses bedah siasat mungkin mengambil masa yang agak lama kerana sebanyak 13 jenazah untuk di postmortem. Dan mungkin jenazah ini akan dibawa pulang serentak lah daripada hospital Raja Permaisuri Bainun ni. Dan kemungkinan mungkin malam boleh selesai lah. Itu jangkaan awal lah kawan kita. Proses bedah siasat kemungkinan pada malam baru selesai.